Besar ya. So ni kotak dia. Okay, kita buka dulu. So korang boleh sandar macam ni ya. Okay, duduk santai. Ni jenis kain so untuk orang yang berusia kulit dorang agak sensitif. Macam Jeff ni, ini sesuai lah. Ini jenis kulit sesuai untuk orang-orang muda. Assalamualaikum, The Dimples here, boy. Alright, jadi sekarang kita di bulan Syawal, bulan yang mulia. Okay, Jeff nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua yang di luar sana yang menyambut Hari Raya. Okay, dan okay, kita di sini sekarang ni. Okay, ingin membuat apa? Okay, jadi sekarang Jeff agak macam, kalau korang tengok video Jeff tenggelam timbul kan. Okay, so untuk dalam 3-4 bulan ni Jeff tengah settle kan. Apa ni, sekarang ni rumah parents Jeff tengah buat sikit renovation. Okay, so Jeff di sini untuk observe and assist lah ayah Jeff. Okay, kena tengok itu, ini dan sebagainya. Dan kalau boleh tengok sekarang ni dalam bilik ayah Jeff ni, parents Jeff ni, Sekarang tengah ada sepas sikit. Okay, sebab tengah dalam proses membawa masuk dan mengemas. Okay, daripada bilik lama ke bilik baru. Jadinya tengahlah banyak buku. So inilah hobi ayah Jeff. Okay, ayah Jeff sebagai guru pension. Okay, jadi banyak buku nak kena bawa masuk apa semua. dan bukan tu yang Jeff nak ceritakan kat korang. Okay, so yang menariknya kat sini, jap Jeff letak dulu kamera. Alright, so barulah selesa sikit. Okay, tak pegang kamera. Okay, dah macam pembaca berita kita dekat sini. Okay, dengan berpakaian serba baju batik. Okay, baju batik Indonesia kita. Jadi back to our topic. Jeff macam biasa, korang kenal Jeff. Jeff ni akan review sesuatu barang yang Jeff sendiri dah cuba, Jeff sendiri selesa dan berpatutan semestinya. Jadi sekarang ni Jeff ada ni Senja Sengaya. Okay, Jeff promote satu kerusi ni. Okay, yang Jeff rasakan, kalau korang biasa tengok apa ni, untuk kerusi-kerusi gaming ni biasa untuk budak-budak muda, budak-budak remaja kan. Tapi pada Jeff, somehow Jeff rasa kerusi gaming ni sangatlah selesa untuk orang yang dah berumur, orang yang berusia. Okay, tanpa mengira umur lah. Dan macam biasa, kita tengok dulu. Jeff tak pernah tunjukkan ke orang lagi yang kerusi ni. Okay, jadi let's go. Tapi dalam video Jeff ada pakai kerusi ni, iaitu kerusi daripada Expanse. Okay, ini version Gundam. Okay, kalau korang tengok macam familiar sikit macam anime kan, Gundam. Jeff takkan review tau. Jeff takkan review sendiri. Ni bukan review berbayar ke, tak ada. So no. Sikit. Okay, jadi Jeff merasakan yang Jeff perlu beritahu korang berita ini. Jadinya Jeff tengok, ini ada satu lagi kita beli untuk ayah. Jadi begitulah kira-kira. Okay, Jeff dah berjaya meracuni ayah untuk beli satu kursi gaming. Okay, rata-rata kebanyakan orang yang seusia, seumur dengan ayah Jeff, okay, takkan pakai kursi-kursi yang orang kata macam jiwa muda lah. Okay, tapi but still lelaki, nama lelaki. Okay, mesti akan tertarik dan minat. Okay, ayah Jeff kata tak nak, tapi Jeff nak kan. Gitu. Jadi sebelum Jeff review details dia, okay, yang macam Jeff ni Gundam, takkanlah kita nak dapatkan sama juga kan. Sial lain. Okay, ini muda, ini yang kita dapatkan apa ni yang kenalah dengan dia punya peringkat umur. Okay, jadi korang stay tune Jeff punya time lapse ni. Okay, Jeff akan unboxing dulu and tunjukkan korang time lapse pemasangan. Okay, stay tune and let's go brother. Ini tengok besar ya. Jom kita unboxing, let's go. Jadi so ni kotak dia. Okay, kita buka dulu. So kotak. Alright. So sebelum tu kita dapat ni, okay, free gift Mouseketeer MS7. Okay, katanya free gift ni seharga 100 lebih. Kita tengok Jeff tak pakai tau. Yang sebelum ni untuk Gundam punya version pun Jeff simpan, tak pakai. So tengok apa yang ada dalam dia. Ini dia punya, tak silap, ya, ini kepala. So ini dapat 2 tangan. Alright. So kita buka plastik. Wah, bau kedai.
Fuh. So dia punya ni macam ni. Nice. And then boleh campak. Lagi nak bawa keluar. Ni apa ni? Ni tak silap skru dia punya barang-barang ni lah, pemasangan. Kita letak tepi. Okay, next kita ada apa? Okay, ini bantal dia. Ya. Macam dia punya warna hitam sebab version lain. Okay, ini standard punya expense warna hitam. Wangi muat. Bawa kedai. Let's go. Ini apa ni? Berat pula, Mat. Okay, so what's next? Sini adalah dia punya tempat duduk dia. Wow. Wah, semua bau. Wangi. Nama pun baru, takkanlah ni. Ini kau tengok je lah, takkan Jeff nak review satu-satu. So ini dalam dia. Okay. Ini tempat dia punya ni, kerusinya. So ini dia punya kaki. Okay, kaki tapak Sulaiman. Buang. Ini dia punya tulang belakang. Tesla. Dan ini next kita ada ni. Ya, bagi Jeff ni dulu. Ini untuk backbone kot, untuk keselesaan dekat pinggang. Gitu. Okay, next. Okay, yang ini dah tak nampak kan? Sekejap, kita buka dulu. Ini yang padu ni, barang panas ni. So ini dia punya ni lah. Dia punya apa pun je tak tahu. Korang tengok je lah. Dia tak tahu nama dia. So tu je lah. Kosong. Dan macam biasa, dia punya manual. Ini dia punya apa dia cakap? Expanse. Congratulations. You are the new owner of Expanse. So inilah ucapan terima kasih, congratulations sebab telah memenangkan Expanse. Tiba. So manual kat belakang. Dah habis, so kita boleh campak ke tepi. Finally dah settle. Okay, pemasangan. Cuma Jeff minta maaf untuk video timelapse pemasangan Jeff tadi problem. Okay, bateri Jeff punya kamera pula habis. So tak dapat Jeff nak record. But this is the result. Okay, Jeff dah settle kan, pasang semua. Okay, korang tengok. Jeff try untuk Jeff tak review apa-apa sangat. Okay, macam korang boleh tengok. So inilah dia punya hasil produk dia. Wow. So untuk color, okay, much better Jeff. Sebenarnya Jeff suka color yang putih, cerah. But kalau korang tengok, okay, ini nampak lebih premium guys. Okay, dia punya grey. Ini dark grey and dark. Okay, dan ini putih. Gundam punya ni lah color. So kalau korang tengok perbezaan daripada sini, which better? Okay, korang tengok sendiri macam mana. And pada Jeff dah try duduk. Okay, dua-dua memang selesa. Macam ini, okay, Jeff try untuk zoom in sikit. Okay, close up. Dia punya material, dia punya ni semua adalah kulit. Okay, material kulit. Okay, dia anti scratch and anti ni lah dust. Okay, korang boleh just lap pakai kain apa tu, tisu basah and so on. Okay, so inilah rupa. Ini dah lama Jeff beli ni. Jeff dapat hadiah dia untuk birthday Jeff dari someone special. Gitu. Okay, so tada, not bad. Ini nice. Okay, korang kepada peminat Gundam, diorang ada keluarkan version Gundam. Okay, Expanse. So ini yang Jeff pasang tadi. Wow, tengok hasil dia. Jeff
somehow Jeff suka pula colour dia. But ini untuk ayah Jeff duduk lah. Okay, daripada Expense, memang colour dia fui, memang nampak premium guys, memang nampak mahal dia punya quality material kain. Okay, so kalau korang tanya Jeff which colour, kalau putih of course putih and kulit, Jeff kurang macam suggest korang sebab dia akan jadi kekuningan sikit lah kalau korang dah lama pakai. Baik kalau korang reti someone yang jenis jaga kebersihan and so on, suka bersihkan, elak kan guna tisu basah sebab faham-faham lah ada chemical kat situ. Just cukup pakai kain basah, jangan terlalu basah, kain kering pun dah okay, just wipe begitu. And then yang kulit ni begitulah, korang pandai lah ya. So inilah hasil dia, cantik Jeff suka, somehow Jeff dah suka dah warna ni. Korang tengoklah, premium je. Okay, premium. So cara Jeff takkan beritahu korang kalau benda tu tak best. Okay, tak keng gitu. Okay, kalau sebabkan Jeff sendiri dah pakai kerusi ni untuk beberapa bulan, Jeff recommend korang untuk cuba Expense. Berbaloi, harga memang berpatutan. Setanding dengan kualiti dia, setanding dengan brand-brand yang mahal. Jeff tak nak cakap brand apa, but korang beli and try sendiri, nilai sendiri. So that's all. Inilah hasil dia. Ini Jeff memang keng. Jeff macam nak rembat je kali ni, tapi ni ayah punya, so let lu kita try. Suruh ayah duduk. Nak tengok dia punya selesa tak selesa, sesuai tak untuk orang yang seusia ayah Jeff. Jom kita panggil tuan dia sendiri duduk and try. Let's go. Kita panggil tuan dia sendiri duduk. Tengok. So macam mana? Okay. Yang ini dia punya, ini dia tengah, dia ada fungsi kat bawah ni. Kalau korang boleh adjust lah. Macam ni sekarang, dia sudah steady. Dia boleh korang ni sandar. Berapa darjah je tak sini. Kena tengok balik, korang tengoklah Shopee sendiri. Ya. Semua yang sandar. So korang boleh sandar macam ni dia duduk santai. So dari dia punya ni boleh turun bawah macam biasa lah. Di sini ada button semua kat sini dia punya. Nah ni dia punya explosion punya ni bang. Dia okey. Dia punya ni, dia punya kain semua dia. So tuan dia pun dah suka. Nice. So tu je sikit klip yang Jeff share. Tuan badan sendiri yang duduk try kerusi ni. Jeff memang racun ayah beli kerusi ni sebab pada Jeff sendiri dah try kerusi yang belakang ni, very selesa. Jaga posture badan korang and backbone lebih penting kan. And then untuk harga yang marhain dan kualiti yang sebegini, Jeff recommended. Recommended. Jadi tadi Jeff tak boleh nak share sangat. Tadi kalau korang tengok pun ayah dia selesa, ayah suka. Cumanya tadi tak boleh nak bangun apa semua, agak terbatas sikit lah ayah. Sebab itulah Jeff racun kerusi ni. Supaya, dan ni jenis kain. So untuk orang yang berusia, kulit diorang agak sensitif. Jadi ini lebih sesuai lah. Jeff ni jenis yang observer tau. So Jeff memang akan titik berat benda tu. Macam Jeff ni, ini sesuai lah. Ini jenis kulit sesuai untuk orang-orang muda. Kita muda ni. And tu je, Jeff tak nak cakap banyak. Cumanya kalau korang tengok kan, kerusi ni memang ngam, serius ngam. Cumanya kalau jenis badan korang yang bidang macam Jeff ni, yang bahu lebar luas, golongan macam kita ni akan terkeluar sikit lah. Tapi no problem, sebab dia punya wing ni, kalau korang tengok wing dia ni memang support tau. Dia walaupun bahu kita bidang lebar luas, dia support. Korang tak akan rasa macam tak selesa and so on. Macam kerusi ni pun, Jeff try duduk, no problem. Jenis kulit macam ni. Ini jujur, ini lembut. Ini lembut. Macam tadi, macam korang tidur, macam lah, comparison dia macam korang tidur atas kain lah. Kain macam tu, dia a bit, nak kata kasar pun tak, jenis kain. Jeff tak nak cakap macam ni. Jeff not lah reviewer ke apa ke, macam ni lembut lah untuk kita jenis kulit kan. Wow. So tu je, Jeff nak cakap tak ada apa-apa pun. So
Itu je untuk video kali ni. Kalau korang rasa teracun dengan Jeff, korang boleh check dekat beg kuning TT. Okay, tekan je dekat bio atau nama macam biasa, Jeffrey Asif, jejaka pujangga yang handsome gitu. So jumpa lagi dalam next video. Kalau korang suka, hope korang enjoy lah. Korang enjoy dengan video Jeff. Okay, video Jeff macam korang kenal, santai-santai and so on. Okay, insyaAllah akan ada banyak lagi video-video akan datang. InsyaAllah, Jeff tak janji, tapi relax and santai, tunggu je. Okay, jangan kebanyakan lagi video-video Jeff. Sampai kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Demikianlah kata-kata dari sang bujangga. Okay, ciao.